untuk membolehkan manusia itu insaf tentang dirinya sendiri. Dia siapa? Untuk membolehkan dia menjawab soalan, aku ini siapa? Siapa aku ini dalam kehidupan? Supaya kita tidak lupa siapa kita. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala jadikan penghubung manusia dan Tuhan. Dia jadikan salat. Supaya dengan salat manusia mengerti hakikat dirinya, bahawasanya dia perlu rokok dan dia perlu sujud. Di dalam salat bukan saja perkataan yang dilafazkan seperti orang menjampi mantra yang tak tahu makna, tetapi dia disuruh untuk melafazkan perkataan, menggerakkan perbuatan, mengetahui apa yang diucapkan dan khusyuk di dalam salatnya. Perbuatan jasad, yakni jasad bergerak, akal bergerak, dan ruhnya diangkat. Maka sebab itu perkara yang terbesar di dalam agama selepas menjadi Muslim ialah menunaikan salat. Maka kita masuk kitabus salat. Tuan-tuan, sebelum kita nak baca hadis salat ni, yang ni kita sentuh sikit tentang kepentingan salat ni, kerana penting untuk kita faham. Kadang-kadang kita datang salat, manusia ni perkara yang paling salah dalam hidup dia, selepas daripada dia tidak bersyahadah dengan syahadah yang benar, menjadi kafir di sisi Tuhan, yang salah di sisi Tuhan lah, tak salat. Tak salat. Sebab tu orang minum arak dosa besar, tapi orang tak salat dosa lebih besar. Walaupun kata kalau dah tak salat minum arak je lah, dah lah. Kalau antara dua dosa tu, dosa meninggalkan salat lebih besar. Manusia kalau salat dalam erti kata yang dia faham salat, memudahkan banyak hal dalam hidupnya. Dengan kadar kita menjaga salat, kita menjaga agama kita. Sebab itu orang salat, kemudian salat sunat lagi, salat. Kerana salat menghubungkan manusia dengan Tuhan. Saya kadang-kadang ada orang duk main rumah, main di pejabat, mengaku atau mengadu masalah. Saya ni macam-macam, saya buat baik buat adik-beradik tak kenang saya kecewa. Seorang tu kecewa dengan bapa keluarga dia, ada yang kecewa dengan isteri dia, ada yang kecewa dengan suami dia. Dan manusia ramai depres zaman ni, sampai fikir nak bunuh diri, sampai rasa kecewa dalam hidup. Puncanya apa tuan-tuan? Puncanya kerana kita tidak berhubung dengan pencipta kita. Hidup ni kekecewaan. Kalau kita hidup di dunia yang tidak, aku ingin hidup di dunia sebagai orang yang tak kecewa, tak boleh hidup di dunia, tak ada dunia tu. Hidup kecewa, derita, susah, semua orang. Jadilah siapa pun, maharaja, raja, sultan, menteri, perdana menteri, ingat dia tak susah hati ke? Dia lebih susah hati daripada kita lagi. Hidup ni dunia yang dikatakan kehidupan dunia. Dan manusia kadang-kadang tak tahu, dia akan kecewa. Dia mungkin tak kecewa dengan isterinya, kecewa dengan anaknya, macam-macam. Hanya yang tak kecewa yang mendirikan salat dengan makna yang sebenar. Ada orang buat kerja, dia rasa dia buat kerja bagus, orang tak nampak kerja dia, orang tak hargai dia. Dan musim-musim ni macam-macam apa kan? Kalau kita buat kerja untuk orang, orang tak hargai, berlalu demikianlah hidup kita. Tapi orang yang buat kerja lillahi ta'ala. Tadi ada seorang pendakwah main pejabat saya, sembang lah macam-macam cerita pasal politik.
yang letak jawatan, yang nak dapat jawatan, yang nak ambil jawatan, yang duk tunggu jawatan, macam-macam lah. Dunia ni bila kita khidmat pada orang macam tu. Sebab tu asal kita hamba kepada Allah, tak kecewa. Semua orang tak iktiraf pun, tapi kalau kita tahu kita buat itu mengikut peraturan Allah lillahi ta'ala, hal ini tersimpan pahalanya di sisi Allah. Kita jadi ayah, kita buat kerana masa pergi cari rezeki itu lillahi ta'ala, cari yang halal lillahi ta'ala, kerana ini perintah Allah. Buat balik pada anak, anak kita makan, membesar, dia tak kenang kita, kita kata sia-sia aku pergi cari rezeki itu. Tak sia-sia. Menunaikan perintah Allah kerana Allah menyuruh kita memberikan nafkah kepada anak-anak. Selesai aku dengan Allah Ta'ala. Ibu juga demikian, menyusukan anak dia, membesar anak dia. Kalau tidak dia menyesal aku membesarkan hang. Kalau aku tahu macam ni aku picik hidung kecil-kecil. Tak buat apa picik, dia picik haram, mati anak tu. Allah suruh tak payah timbul. Aku tak halalkan ayak susuku, tak boleh timbul. Bahkan kalau tak beri susu kepadanya, ini ada masalah, kerana dia Allah menyuruh kita memberi susu kepadanya. Mak tak boleh kata pada anak, saya tak halalkan susu yang minum. Tak ada, tak timbul. Anak nak kena pergi minta halal, aku tak halalkan susuku, tak ada, tak timbul. Tapi kalau aku tak halalkan duit aku yang hancuri kemarin, tak apa. Ini kadang-kadang pakai motivasi apa semua ni, dia main falsafah agama mana hak jenis duk sembah kaki orang, duk cium susu ni. Dia pun duk main tolong halalkan susu ni. Ini semua filem Hindustan boleh lah. Istilah ni tak ada. Kita membesar anak kita, Allah suruh qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan kaum keluarga kamu dari neraka. Pagi-pagi kita doa, anak-anak kita tak tahu, isteri kita tak tahu, tapi kita doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata lid-dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata, ya Allah aku minta kepadamu kemaafan dan keafiatan lid-dini wad dunyaya, untuk agamaku, untuk duniaku, wa ahli, dan untuk kaum keluargaku. Isteri kita tak tahu, anak kita tak tahu, kita tak ni. Ayah duk doa lah kat hampa pagi tadi. Bapak dia doa, Allah mastur aurati wa amin rawat. Ya Allah tutupkan aib aku dan amankanlah perasaanku. Kata Ibnu Umar, Nabi tidak pernah berpagi dan petang melainkan mendoakan yang demikian. Allah mastur aurati wa amin rawat. Ya Allah tutup aib dan amankanlah aku. Kita doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata lid-dini wa dunyaya wa ahli wa mali, untuk di keluargaku dan untuk hartaku. Semua Allah beri afiat. Mudah-mudahan. Sebab itu bila kita berhubung dengan, sebab itu pentingnya salat, sebab itu pentingnya tahajud, pentingnya rukuk, pentingnya sujud dan berdoa pada Allah. Maka kalau Allah memberikan rezeki, memberikan hidayah untuk kita salat, Dia telah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Maka bersyukurlah kepada Allah kerana kita tahu menunaikan salat dan datang menunaikan salat. Dan jagalah salat, dan jagalah salat. Mungkin solat kita ada hari yang bagus, ada hari yang tak bagus, tapi setiap hari kita berusaha untuk menjadikan solat kita lebih baik.